Pada peringkat awalnya masa saya berhenti kerja, saya ikut pakcik saya. Waktu tu dia memang ada kedai bandar lah. Tapi kedai bandar ni dia antara orang yang start buat revolusi dalam perniagaan bandar ni. Dia buat butik. Selepas tu saya timbul idea, kenapa kita tak treat pre-love item ni sama seperti barang-barang baru yang ada kat butik. Nama saya Muhammad Wafi bin Muhammad Syari, berumur 33 tahun dan saya founder bagi Bandorun. Pengalaman saya dalam bidang ni, dalam bidang pre-love ni lah, ada dalam 10 tahun lah. Maksudnya secara serius tu dalam 6 tahun lepas lah. Orang Jepun kalau kita sebut bandar sebenarnya dia tak faham. Tapi kalau Bandoru tu dia akan fikir bandar lah. Cuma kita brandingkan ni di Malaysia. Jadi dan barang tu dari Jepun, that's why kita gunakan Bandoru. Waktu 10 tahun lepas, ekonomi tak macam sekarang lah. Maksudnya ekonomi diri lah. Waktu tu saya student lagi, nak pakaian yang berjenama tapi tak mampu. Jadi waktu tu cari alternatifnya pre-love lah. Sebab pre-love ni yang boleh tawarkan pakaian yang berkualiti, yang berjenama, tu harga membilik. Selepas saya belajar, saya bekerja sebagai seorang value, penilai hartanah. Dan sampai satu masa saya rasa saya nak berhenti, maksudnya berhenti bekerja, saya nak bekerja sendirilah. Dan saya pilih bidang saya suka lah, pre-love. Pada peringkat awalnya masa saya berhenti kerja, saya ikut pakcik saya. Waktu tu dia memang ada kedai bandar lah. Tapi kedai bandar ni dia antara orang yang start buat revolusi dalam perniagaan bandar ni. Dia buat butik. Selepas tu saya timbul idea, kenapa kita tak treat pre-love item ni sama seperti barang-barang baru yang ada kat butik. Jadi dari situ saya dapat idea dan saya cuba buat lah. Orang datang kedai bandar ni, dia hunting. Mood dia tu hunting. Dia datang, dia mencari sesuatu. Jadi bila keadaan tu, dalam keadaan itu memang sesuai lah. Tapi bila sampai satu tahap, saya lihat benda-benda ni perlu diperluaskan lagi. Jadi apa yang kita buat kat Bandoru ni, kita buat brand awareness, yang mana sama kita educate masyarakat supaya skop tu dia tak narrow lah. Bandoru cuba educate dengan menawarkan harga yang bermilik. Selain itu persekitaran yang konsep dia sama. Kalau macam orang-orang pergi ke butik, ke mall, konsep tu maksudnya ada kat sini. Dan juga barang-barang tu dijaga dengan baik. Pada permulaannya kita import dari kita panggil raw material tu daripada Jepun lah. Dan barang-barang tu setelah kami import, dia akan sampai di Pulau Kelang dan kami akan bawa kepada gudang kami di kawasan Pulau Kelang juga. Dalam gudang itu ada lebih daripada 144 item dalam tu, yang mana kami ambil beberapa item yang sesuai dengan keadaan kat Malaysia ni, yang boleh dijual di Malaysia. Kami asingkan sekali lagi dan kami hantar item-item ni pergi pula ke kami punya store Bandoru sendiri. Yang mana dekat store Bandoru ni kami jalankan proses-proses pembersihan, saringan dan juga proses-proses yang nak menggradekan dia tu agar mencapai apa kami punya matlamat untuk bagi dia nampak macam butik lah. Jadi dekat situ juga kami ada berkolaborasi dengan seorang designer, nama dia di under label Ziaf Damahum, atau nama dia Muhammad Faiz. Dia ni designer muda lah. Jadi dia bantu kami untuk mencorakkan lagi pakaian-pakaian bandar ni supaya pakaian yang dipilih ni mengikut kehendak semasa. Pakaian-pakaian ni masih berkualiti sebab banyakkannya kita ambil daripada Jepun. Dan bila daripada Jepun ni dia pakai dia nampak muslim, jadi pakaian tu dia pakai yang kemasa yang pendek. Jadi pakaian-pakaian ni masih elok. Dan juga pakaian-pakaian ni dari segi dia punya kebersihan pula terjaga. Dan perancangan kami, insyaAllah tahun depan kami mungkin tengah rancang lagi sekarang. Dalam 10 outlet kami akan buka lagi. Dan kami akan buka di bandar utama sebagai flagship dia, juga di bahagian kawasan luar bandar tu sebagai untuk menampung keperluan di luar bandar tu lah. Perkara yang saya agak tersentuh lah dalam
dalam perniagaan prelim ni adalah bila kita dapat memberi nilai. Kalau kita lihat motor Bandurun sendiri, Better Than New yang memberi maksud, memanglah orang akan tanya apa dia Better Than New, kenapa pula pakai beli Better Than New. Tapi Better Than New ni in term of value yang kita dapat. Di situ hasrat utama saya masa saya mula nak cuba bidang ni, untuk saya fikir membuat sesuatu yang memberi manfaat tu terlaksana. Jadi memberi manfaat tu dengan dari segi nilai kepada masyarakat yang menggunakan barang-barang yang dijual di Bandung.